Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. SKSL di hatiku, mun bukan kita ni siapa tah lagi. Bertemu lagi kita bersama TV PSS SKSL bersama saya wartawan anda Aisyah Humaira. Sedang berlangsung hari ini lawatan sambil belajar pengawas pusat sumber SK Sungai Lada ke pusat sumber SMK Ranca-Ranca. Jom sama-sama kita ikuti laporannya. Apakah matlamat pemilihan SMK Ranca-Ranca sebagai lokasi kunjungan program lawatan sambil belajar pada kali ini? Baiklah, sebagaimana semua yang sedia maklum, Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca ini dikenali sebagai salah satu pusat sumber sekolah yang cemerlang di antara semua sekolah yang ada di wilayah Sultan Labuan ini. Jadi cikgu mengambil inisiatif ini untuk membawa murid-murid EJK pengawas PSS dan rakan-rakan guru EJK PSS melawat ke sini agar mereka dapat menimba ilmu dan pengetahuan baharu yang mungkin dapat digunakan demi kecemerlangan Pusat Sumber SK Sungai Lada itu sendiri. Terima kasih atas kesediaan menerima kunjungan daripada SK Sungai Lada pada petang ini. Sebagaimana yang semua tahu, Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca merupakan antara cemerlang dalam kalangan sekolah yang ada di wilayah Persatuan Labuan. Boleh tak cikgu ceritakan sedikit apakah resep kecemerlangan tersebut yang mungkin akan dapat menjadi inspirasi kepada semua? Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada tim kru TV Pusat Sumber SK Sungai Lada kerana sudi bertandang ke studio 1 kami, dan sebenarnya tiada resepi khas untuk kami mencipta kejayaan. Cuma saya ingin berpesanlah, ingin menyatakan bahawa kerja untuk membangunkan pusat sumber dan juga TV pusat sumber ni perlu berfokus. Maksudnya kalau kita ingin melahirkan satu-satu tim yang kuat ataupun pusat sumber yang terbilang, kita kena bermula dari bawah barulah ke atas. Maksudnya mengambil masa beberapa tahun untuk dibangunkan. Jadi dari sana baru kita melihat bagaimana apakah impak program yang kita laksanakan dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, 5 dan beberapa tahun kita akan lihat impaknya kepada kemejadian pelajar. Macam di SMK Ranca-Ranca memang cikgu sudah bangunkan pelajar tu, contohnya kru TV pusat sumber juga dari tingkatan 1 dan tingkatan 4, tingkatan 2, 3 dia sudah berjaya dan menang di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Jadi sekali lagi cikgu nak katakan untuk kerja kena berfokus. Itu sahaja. Pandangan Puan berkaitan impak program seumpama ini terhadap murid dan guru yang terlibat. Okey, terima kasih Nur Iziani. Baik, sebenarnya ada banyak impak yang boleh kita dapati kepada guru dan juga murid hasil daripada lawatan ini. Yang pertamanya ialah guru dan murid boleh belajar tentang pengurusan pusat sumber.
di sekolah ini. Yang kedua ialah guru dan murid juga boleh melihat kreativiti yang terdapat di sekolah ini. Dan yang ketiganya ialah kita dapat menjalankan hubungan yang baik antara guru dan murid dengan pihak sekolah di sekolah ini. Boleh saya tahu bagaimanakah kecemerlangan Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca dapat mendorong prestasi dan kemenjadian murid di sekolah ini? Okey, terima kasih Adik Iziani. Satu soalan yang bagus. Sebenarnya kejayaan Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca memberi satu motivasi kepada anak-anak SMK Ranca-Ranca untuk mengejar cita-cita mereka. Di mana di sini, di Pusat Sumber di sini, tempat mereka mengasuh bakat, tempat mereka menggali ilmu, tempat mereka mencari mana-mana ilmu yang tidak dapat di bilik kerja dan mereka teroka sendiri. Sebab Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca menyediakan pelbagai kemudahan untuk dinikmati dan untuk diguna sama oleh murid-murid. InsyaAllah dengan kejayaan dibawa oleh Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca menjadi katalis kepada anak-anak untuk mengejar kecemerlangan dan mengikuti senior-senior mereka yang telah berjaya sebelum ini. Apakah yang kamu perolehi sepanjang lawatan pada kali ini? Saya dapat melihat pengawas Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca menguruskan pusat sumber mereka. Saya dapat belajar ilmu-ilmu baru macam editing, mewartawan orang dan batu-batu guru. Apakah perasaan kamu dapat datang ke Pusat Sumber SMK Ranca-Ranca ini? Saya merasa sangat gembira dan puas kerana dapat mempelajari perkara yang baru yang ada di Pusat Sumber SMK RR ini. Saya berasa sangat gembira. Kamu sebagai apa sebagai pengawas TV PSS di sekolah ini? Boleh ceritakan sedikit tentang tugas-tugas yang pernah dilakukan? Saya merupakan EJK wartawan untuk TV Pusat Sumber dan antara tugas yang kami harus lakukan adalah membuat skrip sendiri dan berlatih di rumah agar ketika interview ataupun ketika bercakap tu kita selalu lancar dan didik diri kita agar kita boleh bercakap secara spontan dan tidak mengharapkan skrip sepanjang masa sebab kadang-kadang kerja boleh datang last minute. Merupakan cameraman untuk hari ini, tapi biasanya abang wartawan. Cameraman ni kita haruslah first kena fokus untuk bergambar-gambar orang dan second untuk kena menarik orang untuk buat interview lah. So sebagai contoh di KL, abang sebagai cameraman kena tarik teman-teman tadi untuk kena buat interview. So cameraman ni dia kena urus banyak benda. Yang pertama ialah gambar lah macam biasa, video dan juga memanggil orang untuk interview. Sekian saja laporan daripada SKSL TV. Bertemu lagi kita di lain siaran. Bye-bye.